Tada! Subhanallah kawan, sangat cantik, sangat lembut. Nampak tu, saya tekan sikit je. Seperti tilam Dreamless kawan. Subhanallah, alhamdulillah. Ambil beberapa helai daun pandan. Saya gunakan daun pandan yang muda supaya nanti kek kita tak terasa pahit pandan kawan. Okey, pandan yang muda macam ni terbaik kawan. Okey, dia masih betul-betul muda. Seterusnya saya masukkan ke dalam blender. Dan saya kisar bersama dengan 1 kotak santan 200 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya kisar sehingga halus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, inilah hasilnya. Dan kita tapiskan kawan. Okey, dan kita perahkan jus pandan ni. Dan kita buang hampas daun pandan ni kawan. Okey, hampas pandan ni kita boleh buang. Tepung gandum 1 cawan. Tepung gandum cawan yang kedua. Dan sikit lagi kawan, 1/4 cawan tepung gandum. Ayak bersama dengan 1 sudu kecil baking soda. Dan juga 1 sudu kecil baking powder. 1/4 cawan susu tepung. Dan juga sedikit garam. Ayakkan tepung ni. Okey, bahan kering kita dah siap dan kita ketepikan dulu kawan. Seterusnya saya ambil telur 4 biji grade A dan pecahkan satu persatu kawan. Asingkan putih dan kuning telur. Okey, saya pecahkan di sini kawan, buat lubang kecil. Dan perlahan tuangkan putih telur ni. Okey, bila dah agak-agak habis macam tu, kita koyakkan. Kalau ada lagi kita tuang kawan. Okey, dan kita letak pada mangkuk yang kedua. Okey, pastikan tidak ada kulit telur dalam ni. Kalau ada lagi putih telur tu, kita slowly tuang kawan. Okey, dah siap satu. Dah asingkan putih dan kuning telur.
Dan kita buatlah keempat biji tu. Asingkan putih dan kuning telur. Okey, saya dah dapat putih telur, 4 biji telur dan juga telur kuning kawan. Okey, untuk putih telur ni saya masukkan setengah cawan gula halus. Dan juga saya letakkan cuka. 1 sudu kecil cuka. Sekarang untuk bahan kuning telur ni. Okey, saya masukkan 1 penutup esen vanila. Setengah cawan gula yang tadi tu masukkan di sini. Saya masukkan susu pekat kawan. Okey, 1 2 sudu besar. Nak masuk 3 pun boleh. Terpulang lah. Kalau kita suka manis, masukkan lebih. Seterusnya saya masukkan overload 1 sudu besar. Pukul putih telur ni sehingga kental, berjejak ataupun menjadi bertanduk kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Putar speed perlahan dahulu, kemudian speed yang paling laju. Okey, bila dah jadi macam ni, bermakna kita dah boleh berhenti memutar. Nampak tak tu? Dia macam bertanduk kawan. Untuk pukul, iaitu bahagian kuning telur. Ni saya buka dulu kawan. Okey, sekarang kita putar bahagian kuning telur ni. Putar sehingga gebu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian saya stop. Bila dah gebur macam ni kawan. Okey, dan saya masukkan putih telur tu. Saya masukkan 3 kali. Okey, dah kita gaul macam ni. Gaul slow-slow, lembut-lembut macam tu. Okey, ni yang kedua, putih telur. Jadi kita ratakan. Okey, dah masukkan habis. Okey, dan saya gaulkan lagi. Slow-slow sehingga dia tercampur kawan. Okey, dan kita masukkanlah tepung ni. Masuk 3 kali juga kawan. Dan kita gaulkan sehingga sekata. Masukkan lagi separuh. Dan kita ratakan. Kalau nak guna spatula pun boleh ya. Tapi saya nak pakai mixer. Dan kita habiskan tepung ni. Kalau boleh gunakan mangkuk yang besar. Okey, seterusnya saya masukkan jus pandan tu tadi kawan.
nampak tak tu, masih ada lagi. Masih ada lagi situ hampas pandan tu. Sebaiknya gunakan penapis yang betul-betul halus kawan, ataupun penapis kopi tu. Saya ada je kawan, saja je buat 2 kali. Kemudian saya masukkan minyak kawan, 1/3 cawan macam tu. Dan juga sedikit pewarna hijau untuk warna yang lebih menarik. Separuh penutup. Okey, sekarang saya putar dengan speed yang perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambah sikit lagi pewarna hijau kawan. Soft sangat pula hijau saya ni. Bagi dia pekat sikit. Alhamdulillah, dengan ini dah siap dah adunan kek pandan kita kawan. Okay, dan kita bersihkanlah di tepi-tepi mangkuk tu. Ini sangat aroma pandan. Saya kalau lama sikit tak buat pandan, lama sikit tak buat kek pandan ni kawan, nampak je pokok pandan, automatik teringat mestilah saya baking kawan. Jadi sekarang tak ada lagi beli kek pandan di mall. Okay, dan kita bersihkan betul-betul mata pisau ni. Sayang ni ada lebihan-lebihan ni. Pastikan adunan kita ni sekata. Dan kita buat kaut balik macam ni. Inilah hasil akhir. Nampak tak, adunan kita sangat cantik. Kalau macam ni, insyaAllah kek pandan kita akan menjadi kawan. Ok, sekarang jom kita siapkan loyang. Saya gunakan loyang 8x8x3 dan saya sapukan dengan margarin. Dan untuk loyang ni saya sapukan dengan sedikit margarin kawan, di dasar dan juga di tepi-tepi loyang. Manalah tahu ada kawan-kawan yang minat kek pandan, yang favourite sangat kek pandan kawan, bolehlah follow resepi saya ni. Dah beberapa kali saya buat resepi, insya-Allah menjadi sedap. Bila kita letak margarin macam ni, tak perlu pun letak kertas ya, insya-Allah dia tak melekat. Dah beberapa kali dah saya buat macam ni, tak letak kertas pun kawan. Sesuai lah untuk orang yang tak berapa rajin macam saya ni. Just letakkan margarin, tapi nipis-nipis sekata. Ok, sekarang sampai masa untuk kita tuang adunan kek kita ni. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi-tinggi kawan, biar angin yang ada dalam adunan ni akan keluar. Okey, dan saya juga akan hentakkan beberapa kali sebelum kita lorek-lorekkan kawan. Okey,
Biar habis gelapa udara dia tu keluar. Sebelum kita bakar, saya lorekkan macam ni. Supaya udara tu akan keluar kawan. Udara yang terperangkap dalam adunan kita ni. Nampak tak tu? Automatik dia akan naik ke atas bila kita lorek-lorek macam ni. Ada sikit-sikit tu okey lah kawan. Jangan banyak sangat. Okey, alhamdulillah. Saya tunggu oven saya panas dan kita bakar kek kita ni. Alhamdulillah kawan. Jom kita tengok. Tengok lidi yang saya cucuk ni. Alhamdulillah ya, dah kering. Bermakna kek kita ni dah masak. Dah pecah sikit atas tu kawan ya. Subhanallah, alhamdulillah. So sekarang saya keluarkan kek panas saya ni dan saya hentakkan dulu sebelum saya terbalikkan pada redai. Okey kawan, ni hasilnya. Ni di belakang kek saya dah terbalikkan. Okey, ni ganas sikit buat kerja tadi kawan. Dan hasil kejadian, subhanallah, sangat lembut. Apa tu? Sangat lembut kawan. Tak sabar saya nak potong. Tapi tunggu dia suam sikit ataupun sejuk sikit kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan, sekarang kek saya ni dah sejuk. Jom kita belah, tengok di dalam. Subhanallah. Dan abaikan ya, di tepi-tepi tu saya ni agak ganas tadi. Berdebar pula kawan. Macam tak biasa potong kek pula, berdebar. Dia potong macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong separuh. Subhanallah. Tada. Subhanallah kawan, sangat cantik, sangat lembut. Nampak tu, saya tekan sikit je.
Seperti tilam Dreamless kawan. Subhanallah, Alhamdulillah. Sayang betul nak makan ni. Okay, jom kita potong lagi kecil. Nak potong ke nak belah kawan? Okay lah, saya buat closing dulu. Sekian dulu perkongsian saya untuk kali ini. Kek pandan, teknik mering, okay, ataupun asingkan putih telur. Dan hasilnya jadi kek pandan span kawan. Sampai di sini dulu. Okay, jika ada sebarang komen boleh tuliskan di bawah, InsyaAllah saya akan jawab. Okay, jika nak follow resepi betul-betul, jangan skip bahan. Tengok dari awal hingga akhir, jangan ketinggalan tips yang berguna. Okay, jom kita potong tengok hasilnya, rasanya macam mana. Ni kawan, saya dah potong kecil. Nampak tak? Nampak tak? Subhanallah dalam dia. Okay, jom kita rasa. Jemput kawan ya. Nampak tak dalam dia? Saya suka bahagian hangus di tepi ni kawan. Kita makan je bahagian tepi. Subhanallah. Jemput kawan. Perfect dah, seperti rasa bau lu pandan kawan. Subhanallah kawan. Nikmat mana lagi nak didustakan. Ini hasil pandan yang saya ambil di tahfiz semalam. So saya kena kembalikan semula kek ni kepada anak anda saya yang di tahfiz tu kawan. Biar dia makan bersama dengan kawan-kawan dia. Pandan yang sentiasa mendengar alunan ayat Al-Quran kawan, akhirnya menjadi bahan kek pandan saya. Alhamdulillah. Sekian dulu, sampai jumpa lagi dalam video. Saya nak potong kek tu. Yang ni saya makan. Terbaik. Alhamdulillah. Saya potong macam ni. Potong kecil sikit macam ni kawan. Saya harap kawan-kawan yang menonton kek pandan saya ni, tolonglah buat dan sharekan hasilnya kepada saya kawan, supaya saya lebih semangat kawan untuk buat video. Kek ni manis yang ngam-ngam je kawan ya. Jangan ubah lagi. Saya dah letakkan gula putih 1 cawan. Saya masukkan ke dalam putih telur dan juga kuning telur tu separuh-separuh. Okay, dan saya tambahkan dengan 2 sudu besar susu pekat. Itu je. Kemanisan kek ni datang daripada situ saja kawan ya. So jangan ubah lagi. Follow betul-betul, insya-Allah menjadi. Alhamdulillah.